24 syarikat subsidiari, 5 agensi persekutuan rugi 3 tahun berturut-turut. Laporan Ketua Audit Negara mendapati 24 daripada 42 subsidiari, 5 agensi persekutuan rugi 3 tahun berturut-turut dari 2022 hingga 2024 dengan kerugian 2024 mencecah RM466.57 juta. Kerugian melibatkan 10 subsidiari dalam negara dan 14 di luar negara, termasuk faktor perakaunan seperti rosot nilai dan bayaran faedah kepada agensi induk. Agensi terlibat termasuk KWSP, Felda, KWAP, LTH dan LTAT. Sebanyak 80 daripada 211 subsidiari membayar dividen RM2.634 bilion, namun 9 daripadanya tetap membayar dividen walaupun rugi. Setakat 31 Disember 2024, pinjaman dan amaun terhutang kepada subsidiari berjumlah RM15.322 bilion melibatkan 46 agensi persekutuan. Audit show tingkatkan penjanaan hasil dan kaji semula pelan perniagaan subsidiari yang rugi, termasuk menilai penutupan entiti dorman.